lama. Sebelum saya buat bahulu, saya buat biskut. Saya buat biskut dalam adalah 10 tahun. Saya lalui sekarang ni masalah tepung. Tepung dan yang 25 kilo dah ditarik balik subsidi kerajaan. Jadi yang kita pakai yang 1 kilo tu dah tak ada di Pekan Kuala Pilah. Kita terpaksa mencari di tempat-tempat lain lah. Saya dapat pasaran saya melalui FB, Instagram, dan selalunya kalau ada kenduri ke apa ke majlis-majlis tertentu, saya akan sponsor lah untuk bagi dia orang rasa ke apa produk saya. Saya ingin besarkan lagi bengkel saya dan meluaskan lagi perniagaan saya lah. Kalau boleh biarlah sampai ke luar negara.